Apabila malam menjelma, suasana kejiranan mula tenang. Di sinilah tempat kita tinggal, membina keluarga dan hidup bersama sebagai satu komuniti. Anak-anak bermain dengan gembira, warga emas berjalan dengan tenang dan keluarga berehat di rumah. Inilah suasana harmoni yang perlu kita pelihara bersama. Namun, di sebalik ketenangan ini, ada sukarelawan yang bersedia untuk berkhidmat. Mereka hadir bukan kerana upah, tapi kerana rasa tanggungjawab kepada kejiranan. Dengan vest keselamatan, lampu suluh dan walkie-talkie, pasukan SRS mula bersiap sedia untuk menjalankan rondaan malam. Setiap rondaan bermula dengan disiplin, kerjasama dan perancangan. Inilah semangat pasukan yang menjadi kekuatan SRS. Inilah yang kita harapkan daripada rakan-rakan semua. Dari satu lorong ke satu lorong, mereka bergerak bersama, memantau kawasan, memeriksa sudut gelap dan memastikan persekitaran sentiasa selamat. Rondaan ini bukan sekadar berjalan malam. Ini adalah tanda prihatin, tanda kita tidak membiarkan keselamatan komuniti diabaikan. Senyuman, sapaan dan penghargaan dari penduduk menjadi kekuatan kepada sukarelawan. Kerana keselamatan bukan tugas seorang, tetapi tanggungjawab semua. Inilah semangat kita jaga kita. Semangat perpaduan, kesukarelawanan dan kasih sayang pada kawasan tempat kita tinggal. Bersama SRS Park Avenue BTP 1B, kita membina kejiranan yang lebih selamat, harmoni dan sejahtera. Jom sertai SRS. Keselamatan bermula daripada kita.